Mari kita baca soalan. Ada 3 bahagian berasingan, semuanya tentang janjang. Bahagian A menggunakan sebutan 4, 8, 16. Bahagian B dan C pula meminta kita selesaikan janjang aritmetik. Satu melibatkan P yang tidak diketahui dan satu lagi tentang sudut poligon. Kotak kuning meliputi semua yang diberi kepada kita. Kotak hijau pula meliputi semua yang perlu kita cari. Jadi inilah yang kita cuba cari. 3 tugasan, kenal pasti janjang geometri itu dan cari sebutan KN-nya. Kemudian selesaikan 2 soalan janjang aritmetik. Sebelum kita ke algebra, mari kita lihat dahulu. Setiap sebutan adalah 2 kali ganda sebutan sebelumnya. Nisbah antara sebutan berturutan kekal sama dan skim yang mentakrifkan janjang geometri. Langkah 1. Bahagian A. Kita kenal pasti jenis jujukan ini. Bahagikan setiap sebutan dengan sebutan sebelumnya. 8/4 ialah 2. Dan 16/8 juga 2. Kedua-dua nisbah ialah 2. Nisbah sepunya ini malar, jadi ini adalah janjang geometri. Langkah 2. Sekarang cari sebutan KN. Kita guna rumus sebutan KN bagi janjang geometri. Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Sebutan pertama kita ialah 4 dan nisbah sepunya ialah 2. Gantikan nilai-nilai ini. Tulis semula 2 kuasa N tolak 1 sebagai 2 kuasa N per 2. Kemudian permudahkan. 4/2 ialah 2. Jadi kita dapat 2 darab 2 kuasa N, iaitu 2 kuasa N tambah 1. Simpan jawapan itu dahulu. Tn sama dengan 2 kuasa N tambah 1. Langkah 3. Janjang aritmetik. Kita perlu cari sebutan pertama A dan nilai P. Untuk janjang aritmetik, sebutan KN ialah A tambah N tolak 1 darab D. Katakan sebutan pertama ialah A dan beza sepunya ialah D. Sebutan kedua memberi kita A tambah disama dengan 5P tolak 10. Jadi disama dengan 5P tolak 10 tolak A. Sebutan K 10 ialah 7 darab A. Jadi A tambah 9 disama dengan 7A, yang memberikan 9 disama dengan 6A. Gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Gantikan D dengan 5P tolak 10 tolak A. Kembangkan kurungan. Kumpulkan sebutan-sebutan di sebelah kanan. Bahagikan kedua-dua belah dengan 15 dan permudahkan untuk dapat A sama dengan 3P tolak 6. Simpan jawapan itu dahulu. A sama dengan 3P tolak 6. Langkah 4. Satu poligon yang sudut dalamnya membentuk janjang aritmetik. Sudut terkecil ialah A, sudut terbesar ialah 5A. Rumus hasil tambah janjang aritmetik akan membantu di sini. Janjang aritmetik ini mempunyai N sebutan.
Sebutan pertama A dan sebutan terakhir 5A. Menggunakan pintasan sebutan pertama tambah sebutan terakhir bagi janjang aritmetik ini, jumlah semua sudut ialah 3 dan hasil tambah sudut dalam bagi mana-mana poligon bersisi N ialah N tolak 2 darab 180 darjah. Sekarang samakan kedua-dua ungkapan ini. 3N sama dengan N tolak 2 darab 180. Kembangkan sebelah kanan. Bahagikan kedua-dua belah dengan 3N dan permudahkan. A sama dengan 60 N tolak 120 semua per N. Simpan hasil akhir untuk bahagian C. Ini dia 4 jawapan. Bahagian I ini adalah janjang geometri kerana nisbah sepunya ialah 2 sepanjang jujukan ini. Bahagian A Roman 2. Sebutan Kn ialah 2 kuasa N tambah 1. Bahagian B A sama dengan 3 pi tolak 6. Bahagian C A sama dengan 60 N tolak 120 semua per N.